And then kalau boleh saya nak teman SRG ke EWC lah. Okay, berarti Z, congratulations menang 7 game menang straight. So, korang expect korang lepas kalah first week 2 awal tu, lepas tu korang terus comeback? Sebenarnya kita orang memang tak expect apa-apa pun. Kita orang tak expect pun kita orang kahwin siap sampai sekarang. Just kita orang dengar kata-kata coach iaitu macam training untuk provekan diri sendiri punya value. So kita orang just tunjukkan yang kita orang punya value apa. Tu je. So, kan dua game kalah awal dengan SRG dengan apa kalah? Dua RQ kan? So, apa yang membuatkan korang comeback tu bila kalah awal? Apa yang coach kata pada korang? Tu kita orang punya mindset memang mati tanam je sebenarnya. Sebab kita orang dah kalah awal tu kan. Kita orang dah fikir macam aduh dah kalah ni macam mana semua kan. And then kita orang just main macam mana kita nak main je. Of course, kita tahu kan Team Ray kan sebelum tak pernah lepas playoff. Tapi korang ni sekarang bila korang dah menang 7 straight game ni, orang kata korang mungkin sikit banyak boleh cabar SRG. Apa pendapat korang sendiri? Nak cabar find the boss Bagi saya nak cabar find the boss personally susah bagi saya personally. Tapi kita orang akan try to keep on improving, and let's see kalau macam ada rezeki adalah, kalau tak ada tu maybe tak adalah. Banyak kan player baru kan masuk kan, Matizim baru, Ivan semua lain-lain. Macam ni korang blend untuk dapatkan chemistry tu dengan cepat sekarang? Sebab itulah time week 1 tu kita orang banyak kalah kan, sebab kita orang tak ada chemistry. So benda tu kita orang keep macam bonding macam tu. Kita orang pergi gym kan. Kita orang pergi gym sekali, kalau lagi mamak sekali, kalau lagi dobi sekali. Lepas tu semua benda tu time-time tu kita orang macam borak pasal ML. Tanya POV orang ni, POV orang tu. So sedikit sebanyak kita orang dapat faham each other. Okay, of course. Mungkin korang dah selangkah kot nak ke playoff sekarang ni. So apa target Matizi sendiri bersama Team Ray sekarang ni? Target saya first kali ialah mestilah tiket playoff. Lepas tu kemudian saya target apa bracket kalau kita orang ada rezeki. And then kalau boleh saya nak teman SRG ke EWC lah. Okay, InsyaAllah. Okay, sebenarnya semalam dapat tahu sakit kan, kena allergic sikit kan. Mungkin boleh share macam mana boleh terkena? Sebenarnya sampai sekarang pun tak tahu. Sebab dari kemarin lagi, daripada perjalanan daripada Melaka Game House kita orang ke KL, dalam van tu saya dah kena dah awal. So lepas tu saya dah ambil injection. Tapi injection tu buat badan saya betul-betul drowsy. And that time juga saya pengsan. Sebab tu tiba-tiba kemasukan Z tu, sebab saya memang tak training langsung 2 hari kemarin, 2 hari lepas ni. So, sekarang ni macam mana keadaan? Okay. Alhamdulillah okey sikit lah. Tapi still saya kena check darah balik nanti sebab nak tahu allergic tu apa. Kata-kata untuk fans, terima kasih banyak-banyak yang support Team Ray. And saya harap yang korang still on support kita orang, and kita orang akan cuba buat yang terbaik untuk kedepannya, InsyaAllah. Thank you bro, all the best.